Zizi Kirana baru-baru ini dedahkan pengalaman menakutkan ditahan tentera Israel. Dalam misi global Sumud Flotilla, beliau dipaksa buka tudung dan Al-Quran beliau dirampas. Bayangkan dalam ketakutan dan tekanan, beliau masih kuat mempertahankan maruahnya. Ini bukan kisah biasa. Ini kisah iman yang diuji. Kita di sini hidup selesa, tapi mereka di sana berjuang setiap hari untuk agama dan kemanusiaan. Jadi, kita hari ini, Alhamdulillah, boleh ada tempat makan, boleh ada tempat tinggal, boleh beli makan, boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Kita kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapannya memang mudah di mulut, tetapi nak laksanakan perlukan latihan. Dan iman kita hari ni memang akan diuji. Kita tengok hari ni saudara kita di berkotak-katikkan, diserang, dibom sana sini. Tapi kita hari ni hanya mampu berdoa, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka dan kita semua. Jadi kita hari ni kenalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korang rasa misi Global Sumud Flotilla ni berjaya ke atau hanya buat perkara yang sia-sia? Bagi aku, wallahu alam, ada baik juga dan ada juga keburukan, sebabkan tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah itu sendiri. Sepatutnya para lelaki lah yang perlu turun padang, bukan para wanita, sebab tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Video ini bukan aku nak salahkan siapa-siapa, nak salahkan pihak A atau siapa-siapa. Sekadar nak kita sedar dan kita hari ini terlalu jauh dengan Islam yang sebenar, Islam yang seperti mana baginda Nabi SAW bawa. Jadi kita kena kembali kepada Islam yang sebenar, insya-Allah. Dan kita kena ambil pengajaran. Jangan malu dengan agama kita. Islam bukan sekadar di IC atau di nama, tapi adalah cara hidup. Jadi, korang jangan lupa follow account ni, like, komen dan share video ni, save video ni supaya lebih ramai lagi tahu tentang Islam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.